ورحمة الله وبركاته إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كافة من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل الصحابة والقربة والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا ولمشائخنا وإلى أئمة المجتهدين من العلماء والفقهاء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وذوي الحقوق علينا أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Saya muliakan Imam Tuan Bilal, Tuan Siap, barisan Tuan Kuasa, seluruh hadirin, jemaah, ibu ayah, anak-anak yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita diberikan lagi kesempatan ruang masa untuk kita duduk dalam muzakarah ilmu, untuk kita menyebut dan juga memahami ilmu-ilmu, apatah lagi ilmu itu adalah berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan seharian. Carilah tuan-tuan, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, wa yahdi ila qulubihi anwar, dan cahaya itu akan menerangi bagi hati-hati mereka yang mempunyai cahaya. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT, kalau kita berada dalam majlis ilmu ini, disebutkan ilmu adalah cahaya, mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu itu, hati-hati kita bercahaya, dan hati yang bercahaya adalah hasil daripada ilmu yang masuk dalam hati-hati kita. Sebab itu tuan-tuan mati Allah SWT sekalian, perkara yang Allah perintahkan pertama sekali apabila turunnya firman Allah dalam surah Al-Alaq, yang wahyu yang pertama yang Nabi terima di sisi Jibril AS yang sampaikan kepada baginda adalah berkaitan dengan ilmu. Iqra, bacalah wahai Muhammad, Iqra wa rabbukal akram, dan sebutlah Tuhanmu yang maha mulia. Sebab itu kalau anak-anak kita diajarkan dahulu dalam pendidikan mereka adalah tentang ilmu mengenal Allah.
ilmu tentang ketauhidan. Awwalu ma'rifatul awwalul ma'rifah ma'rifatullah. Perkara ilmu dalam kita perlu tahu dalam segenap manusia yang beriman dan soleh dan bertakwa adalah bermula dengan mengetahui akan ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal tauhid kepada Allah. Dan itulah sebab tuan-tuan, rutinan itu kita menerusi dalam kehidupan kita remaja, kehidupan dewasa, kehidupan kita hari ini adalah daripada bermulanya rumpun ilmu yang kita peroleh daripada kecil, iaitu awwaluddin ma'rifatullah. Perkara dalam agama kita adalah mengenal Allah. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala sekalian, balik kita kepada pengajian kita pada malam ni. Sebelum itu kita telah jelas dalam susunan saf dan sebaik-baik saf dan keperluan saf itu dibentuk, semua kita dah bincang. Bermula dengan imam, wasitul imam, wasaddul khalal. Itu kita kena pegang kaedah itu. Mula saf itu iaitu bermula di tengah, dan dimula dengan kemudian dituruti dengan sebelah kanan dan kirinya, dan melengkapkan celah-celah ataupun jarak-jarak di antara jemaah itu supaya dirapatkan. Wasaddul khalal, iaitu tutupi ruang-ruang celah yang ada dalam. Sehingga kan kita pelajari tentang bagaimana saf itu dibentuk, lalu didatangi oleh jemaah yang baru untuk membentuk saf, sedangkan dalam saf yang baru itu tidak ada jemaah yang lain. Maka kita telah sebut dan kita telah fahami, maka carilah jemaah yang pertama di saf pertama itu, ataupun saf yang di hadapan itu di sebelah kanan, dan kita boleh fanatta, kita boleh tarik ataupun kita boleh minta untuk jemaah yang di hadapan itu berada bersama dengan kita di saf yang baru. Dan kaedahnya kita telah ajar bagaimana nak melakukannya, itulah mengangkat takbir dan berada di kedua, di hujung kanan dan sebagainya. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dalam ni kita perkara yang besar dalam kita melakukan ibadah solat jemaah. Guru kami menyebut kalau kita solat sendirian itu dia disebut sebagai fadlun, satu kebaikan, sebab dia adalah kewajipan. Adapun solat jemaah itu, solat secara beramai ataupun lebih daripada seorang, sekurang-kurangnya berdua, itu lebih afdal. Afdal. Salatul jamaah afdalu salatil fajr. Salatil fajr. Kataan jemaah itu adalah afdal. Adapun kita mendirikan solat secara sendirian itu adalah fadlun. Sebab itu dalam Islam, dalam syariat, apapun, kalau kehidupan kita hari ini nak kehidupan yang lebih baik, kalau dulu gaji 1,000, kita nak lebih baik tahun ke tahun, menjadi meningkat gaji kita 1,000 kepada 2,000 contoh. Kalau 5,000 nak jadi 6,000, itulah kehidupan manusia, sentiasa nak mencari kepada lebih baik dalam kehidupan. Apatah lagi berkaitan dengan ibadah. Sehinggakan Allah SWT berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita, Allah menilai kita adalah berdasarkan amalan kita yang paling terbaik. Dan baginda Nabi SAW mengajar kepada Muaz bin Jabal akan satu doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi mengajar kepada kita, pada umatnya, walaupun hadis itu pada sahabat, tapi adalah kepada umatnya, agar kita mohon pada Allah bantu
kita untuk melakukan ibadah yang terbaik. Sebab itu dalam solat kita semua melakukan solat sebab itu adalah wajib, dipanggil fadlun. Baguslah. Tapi ada di sana solat yang terbaik yang Nabi ajar kepada kita, namanya solat jemaah dan disebut sebagai afdal. Dalam zikir, dalam banyak-banyak zikir tuan-tuan, kita banyak zikir yang kita lafazkan, yang kita amalkan. Tapi dalam banyak-banyak zikir itu ada namanya satu zikir yang Nabi sebut afdalu zikir, iaitu la ilaha illallah. Kalau kita melakukan ibadah puasa, kan, banyak puasa kita buat, solat hari puasa, hari putih, puasa Isnin Khamis, tujuhlah jenis puasa, tapi afdalus siyam disebut iaitu saumi fi Ramadan. Sebaik-baik puasa adalah puasa di bulan Ramadan. Kan? Maka hadirin mati Allah SWT sekalian, sebab itu dalam kehidupan kita, dalam melakukan kehidupan seharian, kita nak mencarikan kebaikan, dan kebaikan itu adalah sebaik-baik kebaikan, apatah lagi kehidupan akhirat kita yang sedang menanti, yang kita akan semua akan pergi, iaitu kebaikan di akhirat. Maka jadi carilah kebaikan itu, carilah bekalan itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Berbekallah, carilah amalan untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi itu adalah dengan sebaik-baik bekalan, sebaik-baik amalan yang kita nak bawa adalah takwa. Takwa ini banyak definisi lah, tapi termasuklah kita nak belajar ataupun mengaji ilmu kaitan dengan syariat ibadah solat. Itu yang pertama tuan-tuan. Solat adalah fadlun. Tapi kalau solat itu dilakukan dengan berjamaah, ia adalah afdalun. Lebih baik. Baik. Dalam kitab ini, buku ini, banyak dimuatkan dari pandangan kitab seperti kitab Sabil Muhtadin, Kifayatul Akhyar, Tuhfatul Anfal, apa lagi, kita fikah lah, Mughnil Muhtaj, fiqh manhaji yang kita biasa dengar, Tapi di sana ada satu mausu'ah ensiklopedia. Ensiklopedia ni satu himpunan ilmu berkaitan fiqh yang dulu saya pernah dengar kitab tu lama dah, sangat masyhur, namanya Mausu'atul Fiqhi Kuwaiti, Ensiklopedia Fiqh Kuwait, negara Kuwait dan alhamdulillah, rupanya kitab Mausu'ah itu ataupun ensiklopedia kitab fiqh pada negara Kuwait itu telah pun diterjemahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, dan hari ini sehingga 42 ataupun 40 lebih jilid telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu ataupun sedang diterjemahkan. Jadi tuan-tuan, kalau ada kesempatan kita dapatkan ensiklopedia tersebut untuk segala berkaitan dengan fiqh syariah ibadah yang kita buat, boleh kita rujuk ensiklopedia tersebut. Semoga kita dapat lebih memahami tentang ibadah yang kita lakukan. Dan pada malam ni saya gunakan buku inilah yang dimuatkan beberapa kitab yang kita tinggal baca je tuan-tuan, tinggal baca dan belajar dan fahamilah. Semua orang boleh baca, semua orang boleh memahami, tetapi dari sudut bimbingan guru itu perlu. Sebab kadang-kadang kefahaman yang kita baca tidak sama dengan penulis yang menulis kitab apa jugalah. Sebab itu kena ada bimbingan. Selain ada kita ilmu, memahami ilmu, adanya di sana irsyadul ilm ataupun irsyadul muallim, bimbingan. Baik, pada bab yang seterusnya, bab yang ketiga buku ini adalah berkaitan dengan fiqhul imam ataupun fiqh imam dan makmum. Kefahaman tentang hukum syarat sah dalam kita mengikut imam.
Dalam kitab Sabil Muhtadin, ya, kalau ada buku tersebut, ya, boleh rujuk, ya, menyatakan syarat-syarat sah mengikut imam ada 7. Ya, ada 7. Dalam puisi Arab, ya, ada dalam kitab Iyatut Talibin menyebut wafiqun nazma wa tabi' wa'laman af'al al-matbu'in makana yujman wahzar li khulfi fahishil ta'akharan fi mawqifi ma'a niyati fahurriran. Ya, ada di sana bait syair yang ditulis oleh, ya, pengarang kitab Iyatut Talibin tentang, ya, syarat-syarat sah imam makmum itu ada 7. Ya. Secara ringkasnya disebut wafiqul nazma wa tabi' wa'laman. Samakanlah peraturan, ikutlah dan ketahuilah. Itu syarat dalam kita menjadi makmum. Yes. Penulis mengatakan imam makmum ini ada peraturan. Ya, kalau kita dalam kehidupan kita di rumah ada peraturan kita, anak-anak kita, yang kita berikan atur kehidupan dia di rumah, kehidupan dia bermasyarakat, supaya kehidupan anak kita sendiri teratur. Kalau kita berada di jalan raya adanya peraturan, syurutul murur, undang-undang lalu lintas, di sekolah, di tempat kerja, dalam kita bermasyarakat, berkampung, semuanya ada aturannya. Ya, apatah lagi tentang ibadat. Kan? Hari ini berapa ramai, ya, yang solat, ya, kita bukan nak menyatakan tuduhan ataupun fitnah, wal-iyazubillah lah. Cuma apa yang kita kadang-kadang terlihat, sekelumit dalam masyarakat kita masih belum jelas memahami tentang aturan solat berjemaah terutama. Ada, ya, kita jumpa dengan kita sedar keadaan itu dan mungkin itu nak ditunjukkan kepada kita. Ada dalam masyarakat kita, bila dia datang dalam keadaan masbuk, imam sudah pun rukuk, lalu dia mengangkat takbir. Kan? Setelah dia mengangkat takbir, lalu imam pun iktidal. Tak sempat dia rukuk bersama-sama imam. Ya. Tapi dia rukuklah, sedangkan imam dah iktidal. Ya. Maka di akhir solat, imam beri salam, dia turut memberi salam. Ramai kita jumpa gitu. Ya, kita tak menuduh, tapi itu depan mata kita. Kadang-kadang bukan budak-budak, tuan-tuan. Ya. Dah dewasa, dah tua. Sebab apa? Ketidakfahaman dalam aturan. Dalam fiqhul imam wa makmum. Kefahaman dalam syarat-syarat sah imam dan makmum. Benda simple ni, tuan-tuan. Kadang-kadang ada satu jemaah solat dalam satu tempat tidak mengikut aturan dalam solat berjemaah. Nanti kita tengok satu-satu. Akhirnya terputus solat jemaahnya, lalu tidak sah, menyebabkan dia kena qadha. Ada yang solat, ya, nak berjemaah, ya, tidak mengikut aturan tadi, sehingga kan, ya, dia, ya, melakukan solat dari awal sehingga habis, tetapi tidak mengikut imam. Maksudnya apa? Imam dah rakaat kedua, dia baru angkat takbir, ya, dia pulun kejar imam, lalu dia habis bersama imam. Contoh, dalam solat zuhur, solat asar. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ilmu. Baik, itu betul lah, ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, wa yahdi ila qulubil anwar. Dia menerangi hati-hati yang bercahaya. Ya. Tanpa ilmu, tuan-tuan, bagaimana nak hati kita bercahaya? Maksudnya nak memahami tentang hukum hakam. Maka sebab itu kita kena duduk. Yang penting sekali hadir dalam majlis-majlis. Apa jua ilmu. Terutamanya ilmu berkaitan tauhid, ilmu berkaitan dengan ibadah syariah, dan juga ilmu berkaitan dengan af'alu mamnu'un makan yang jama', ya. Dan perbuatan-perbuatan yang mengikut imam,
itu mestilah dalam satu kawasan yang dihimpunkan. Wahzar li khulfin fahish ta'akharan, dan berjaga-jagalah terhadap perbuatan yang sangat bersalahan ketika terlewat. Hanya saya cakap tadi, terlewat tu mana masbuk. Dalam bab fiqh imam wa makmum adanya fiqh muafiq dan masbuk muafiq. Ada dalam perkara tersebut. Ada yang angkat takbir dah dapat dah rukuk dengan imam, tetapi mengangkat takbiratul ihram ketika dia melihat imam sudah rukuk, dia pun angkat takbiratul ihram. Rupanya takbiratul ihram itu bersekali dengan takbiratul intiqalat ketika rukuk. Ada. Dia jumpa. Dia jamak sekali takbiratul ihram dengan takbiratul intiqalat nak ketika rukuk. Tak sah tuan-tuan. Sebab tu kita kena mengaji dan aturan yang disebut dalam syariat yang didirikan oleh para ulama, para salafus salih, aimatul mujtahidin, para ulama mujtahid membukukan, mengajar kita, membuat rumusan, membuat kemudahan untuk kita faham agar aturan solat yang kita buat itu betul. Bertahun-tahun tuan-tuan, kita lihat keadaan itu ada yang melakukan sedemikian. Tapi alhamdulillah, ini pengalaman saya tegur. Dapat tegur. Sebab dia kerap datang lambat. Bila datang lambat ketika imam rukuk, itulah dia buat. Kita sedar sebab duduk sebelah kita. Sebab kita dengar dia tak kata habis tu, Allah sampai ke rukuk, Allah dia tu. Kemudian bila kita nak tegur lepas salam, dia cepat pula salam dan dia belah. Kita tak sempat nak tegur. Dan ialah macam-macam keadaan lah. Ada yang dalam kalangan yang kita tak kenal. Dalam kita solat sekali, tapi kita nak menegur dan dia pula tak boleh nak terima teguran. Dia rasa dia betul. Dan ada juga kalangan keadaan kita nak menegur pun tak tertegur. Tengok gaya macam ni nak negur ni kan, diterima ke tak terima. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT sekalian menunjukkan bagaimana kita nak bawa yang Allah SWT sebut tadi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalan amalan kita nak menemui Allah SWT, dan bekalan amal itu adalah amalan yang kita nak menyelamatkan kita di akhirat, dari alam mahsyarnya, alam barzahnya terutamanya, alam mahsyarnya, hisab, mizan dan seterusnya. Bagaimana kita nak bawa amalan-amalan yang tak diterima? Adakah kita nak mengatakan di hadapan Ta'ala, ya Allah aku jahil, aku tak tahu? Adakah itu sebagai alasan yang kita nak bawa di hadapan Allah SWT? Kan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dan Allah sebut berkali-kali mana satu nikmat yang kau telah dah kamu dustakan. Maknanya banyak nikmat dah kita ada. Dulu mungkin susah akses ilmu, ayah atuk kita, nenek moyang kita dahulu susah nak dapat guru. Susah nak dapat ruang masa belajar. Hari ini tuan-tuan, segala pelosok tempat ada akses ilmu. Sebab tu tak ada alasan ahlu fatrah dah zaman ni. Apa tu ahlu fatrah? Ahlu fatrah adalah golongan yang skip. Skip tu maksudnya apa? Tak dapat hidayah, tak dapat petunjuk, tak dapat ilmu, tak ada dah. Hari ni kalau orang duduk dekat kutub utara, kutub selatan, boleh dapat akses ilmu tentang agama. Duduk pelosok dunia, 18 jam waktu malam ada akses ilmu. 4 jam waktu siang boleh akses ilmu. So sebab itu tuan-tuan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kita tak boleh nak dustakan lagi dah. Sebab segala nikmat kita dah ada dah. Lepas tu tak boleh alasan kita dapat Ta'ala, ya Allah aku jahil, aku tak tahu. Bila melihat amalan-amalan kita tidak diterima, kita nak katakan, ya Allah maafkanlah aku kerana aku tak tahu tentang demikian.
tentang hukum hakam solat, tentang peraturan syariat. Tak ada alasan dah tuan-tuan. Sebab ahlu fatrah itu sudah tidak ada di zaman kita. Kan? Kalau ayahanda baginda Nabi, ibunda baginda Nabi, datuk baginda Nabi sebagai ahlu fatrah sebab waktu itu Nabi belum diutuskan, boleh diterima. Ataupun zaman dulu, mungkin zaman kita kata contoh tanah Melayu sebelum kedatangan Islam, tak ada pendakwah kan, ataupun guru yang datang, duduk dalam hutan, hidup dalam kejahilan sehinggalah mati. Mungkin boleh dikatakan ahli fatrah. Tetapi hari ini tak ada dah kan. Akses ilmu terlalu banyak dan mudah, dan kita jaringankan satu alasan. Baik, yang pertama, baru masuk poin kita tentang syarat sah mengikut imam. Menurut kaedah umum yang disebut oleh pengarang kitab Hashishah Al-Baijuri, an la yataqaddam al-ma'mum bi jami'il maqtadamada alaihi ala juz'in mimma i'tamada alaihi al-imam. Ini kaedah lah. Syarat pertama untuk seorang makmum itu mengikut imam dengan yang syarat yang sah ataupun syarat yang diterima, mestilah makmum itu tidak boleh mendahului pada semua anggota badan yang dijadikan ukuran olehnya ke atas satu bahagian anggota badan yang dijadikan ukuran oleh imam. Maksudnya apa tuan-tuan? Keadaan just physical seorang imam mestilah berada di hadapan. Dan kedudukan fizikal seorang makmum mestilah berada di sebelah belakang. Itu maksudnya la yataqaddamal makmum. Tidak boleh berada dalam keadaan makmum itu melebihi imam. Ada dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ketika dia melihat baginda Nabi SAW sedang solat malam lah, dimasukkan situ solat malam, bukan solat fardu. Lalu dia mengikuti baginda Nabi SAW dalam solat tersebut dalam keadaan beliau berada di belakang Nabi di sebelah kiri. Lalu Nabi memegang fizikal Anas bin Malik ketika itu dan meletakkan Anas bin Malik itu sejajar dengan kedudukan Nabi di sebelah kanan. Batu di sisi mazhab Imam ataupun mazhab Hambali, mazhab Hambali popularnya adalah Imam Hambali ataupun Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dalam mazhab Hambali di sana kedudukan imam dan makmum yang berdua, bukan bertiga, berempat dan seterusnya. Berdua adalah kedudukannya seiring makmum itu dengan imam. Ada pandangan itu berdasarkan hadis yang riwayatkan Anas bin Malik. Dan saya pengalaman sendiri tuan-tuan pernah solat di Masjid Nabawi. Ketika itu saya lewat, solat utama telah selesai solat dan saya lihat ada seorang hamba Allah waktu itu dia solat sendirian. Lalu saya ikutlah untuk dapatkan pahala jemaah ataupun nak berimamkan kita. Lalu kita buat kaedah la yataqaddamul makmum lah, kaedah di sisi mazhab Syafi'i berdasarkan kaedah yang dalam kitab Hashishah Al-Baijuri ini, dan ia adalah menjadi pegangan kepada kita. Maka dia menarik badan saya. Saya ingat lagi pengalaman tu. Saya buat umrah. Dia menarik badan saya seiring dengan dia. Kita ni mazhab Syafi'i ataupun kita kata yang kita belajar memang tak boleh lah, sebab imam tu nama pun imam depan lah. Kita makmum belakang lah. Kalau berdua tu sekadar satu tapak kaki lah jaraknya di sebelah kanan. Maka dia tarik lagi. Saya ke belakang, dia tarik lagi. Maka selepas solat dia menegur saya. Berdasarkan hadis tadilah kan. Saya pula ialah macam kita
subuh di negara kita kan, kita doa kunut sebab mazhab Syafi'i. Kita ada doa kunut waktu solat subuh. Maka di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka tidak ada doa kunut. Itu pun pernah pengalaman juga saya. Kita baca juga. Masa itu, alhamdulillah umur 20-an, masa itu dapat pergi umrah. Selepas solat, masa imam dah sujud, kan kita baca doa kunut. Kan? Maka selepas dia solat, dia pun menegur. Cakap Arab lah. Saya remaja tu, bolehlah sikit-sikit waktu tu kan. Tapi fahamlah dia maksud. Kenapa tak ikut imam sujud? Kenapa kamu berdiri berdoa? Kan? Maka di sana kita faham dalam kitab kita kata ikhtilaf ulama al-mazahib al-arba' dalam mazhab 4 di sisi imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu perlu kita raikan. Dan ianya semuanya adalah ulama mujtahidin. Ulama mujtahidin ni ulama yang berautoriti dalam hukum hakam. Maka kalau keadaan itu kita faham, maka kita tak perlu doa kunut pun. Dan apatah lagi doa kunut itu adalah sunat muakkad. Dan dalam kita konteks kita berjemaah dengan yang pegangannya mazhab lain, maka kita kena raikan. Begitu juga dengan tadi kedudukan saya dengan makmum tu, kita kena raikan duduk seiring dengan dia. Walaupun kita belajar macam ni malam ni, alla yataqaddamal makmum, iaitu jangan makmum itu melebihi. Baik, bagaimana keadaan makmum mengikut keadaan solat berdiri secara berdua, ataupun jemaah 2 orang? Maka tumit makmum tidak melebihi tumit imam. Ukuran dia adalah pada tumit. Jangan ukuran ke belakang kita dengan imam itu berdasarkan jari kaki. Kadang-kadang jari kaki imam tu pendek. Kita pula jari kaki kita panjang. Maka kita kata, kita ni pula melewati ataupun melebihi imam. Kerana jari kaki kita lebih panjang daripada jari kaki imam. Tidak. Ukuran kedudukan makmum dari imam itu bukan melihat pada jari kaki, tetapi melihat tumit. Di mana tumit kita berada di belakang tumit imam. Itu saja ukuran dia. Walaupun kaki kita lebih panjang pada dia, tetap sah ataupun telah pun mengikut kaedah la yataqaddamul makmum tadi. Sekiranya tumit mereka berdua setentang di dalam satu saf, maka solat makmum itu sah, tetapi dihukumkan makruh. Setentang tu maknanya, tadilah saya kata pandangan di sisi mazhab mazhab Hambali mengatakan seiring, kan? Tapi sah, cuma makruh. Ini di sisi mazhab kita, makruh. Tapi di sisi Hambali, ianya adalah sah dan dibolehkan. Dan pengarang maka tidak mendapat fadilat jemaah. Itu tak apalah, itu di sisi mazhab kita. Itu bagi yang berdirilah, berdiri, imam berdiri, makmum berdiri. Bagi makmum imam yang solat duduk, kita kadang-kadang memang tak jumpa situasi imam duduk, makmum pun duduk solat berjemaah. Pengalaman saya pun tak pernah jumpa. Sebab kita memang solat berdiri. Tapi andai berlaku ada, maka bagaimana ukuran imam dan makmum itu merujuk kepada punggung imam. Mana punggung makmum itu tidak melebihi punggung imam. Tak boleh tengok pada tumit dah. Tumit ni dalam situasi kita berdiri. Ukuran tumit imam adalah di hadapan dan tumit makmum di sebelah belakang. Tumit imam di sebelah depan, tumit kaki makmum di sebelah belakang. Tapi bagi solat kedua-duanya duduk, maka ukuran untuk kedudukan imam mestilah punggung imam itu lebih ke hadapan, dan hingga punggung makmum itu tidak melebihi punggung imam. Itu situasi imam dan makmum solat duduk.
Adapun solat secara mengiring, sebab kita ada 3 keadaan solat ni. Dia sebut dalam hadis. Kan? Fasallu solatlah kamu dalam fasallu bil qiyam. Fa in lam yastati' kalau kamu tak mampu fayajlis, maka duduk. Fa in lam yastati' kalau tak mampu duduk fajannib, maknanya dalam keadaan berbaring ataupun istilah bahasa Arab muntakifan, mutakifan, maknanya dalam keadaan berbaring dengan secara mengiring ataupun terlentang. So kalau solat secara berbaring, iaitu dengan cara mengiring, bagaimana ukuran imam dan makmum itu kedudukannya? Maka rusuk makmum tidak melebihi rusuk imam. Tulang rusuk makmum tidak boleh melebihi tulang rusuk imam. Maknanya ke hadapan. Rusuk imam itu ke hadapan. Secara mengiring kan. Tulang rusuk. Tulang rusuk kita ni. Jangan maknanya imam tu rusuk di depan, kita ni di belakang. Dan ada pun solat secara terlentang, ukurannya menurut pengarang kitab tadi yang sama, orang yang solat secara terlentang dan ukurannya adalah berdasarkan kepala dan bahagian hadapan dada. Terlentang makna kepala imam tu di depan dan kepala makmum tu di bawah. Tidak boleh melebihi kepala imam. Kalau berdiri berdasarkan tumit, kalau duduk berdasarkan punggung, kalau mengiring berdasarkan tulang rusuk, dan kalau baring secara terlentang berdasarkan kepala. Ini 4 situasi yang jika berlaku solat imam dan makmum dalam 4 situasi tersebut. Dalil bagi syarat ini ialah hadis yang disebutkan oleh kitab Mughni Muhtaj Al-Khatib Asy-Syarbini. Ini ulama hebat di Mesir. Saya ingat kitab ni tuan-tuan, sebab saya ada kitab tu. Beliau menyebut, saya baca, saya ingat, sebab tu saya ingat sampai hari inilah. Dalam hasyiah, dalam penerangan solat dalam banyak-banyak bacaan solat, disebut ada satu bacaan dalam solat, iaitu ketika duduk di antara 2 sujud, disebut Rabbighfirli warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 doa yang kita baca semasa doa sujud duduk antara sujud itu. Dia kata melangkumi fidarain, iaitu melangkumi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dunia Rabbighfir, dunia akhirat Rabbighfirli warhamni. Doa meminta ampun, minta kerahmatan adalah untuk akhirat. Wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini, iaitu 4 doa untuk akhirat. Iaitu apa? Rezeki, kekuatan, hidayah, itu untuk dunia. Wa'fu anni wa'afini, maafkanku dan berikanlah keselamatanku, itu doa untuk akhirat. 2 depan itu untuk akhirat, 4 di tengah itu untuk dunia, dan 2 untuk doa yang akhir itu adalah untuk akhirat. Dan dia kata dalam kitab itu, Khatib Al-Syarbini, dalam kitab Mughni Muhtaj itu, saya kongsi dengan tuan-tuan, saya baca sampai hari ini saya ingat. Sekiranya seorang hamba Allah yang bukan yang masuk Islam, maknanya dia mu'alaf, baru masuk Islam, dijinakkan hatinya, maka ajarilah 8 doa ini kepada dia terlebih dahulu. Maknanya doa ni tuan-tuan sangat powerful lah. Hingga kan cadangan beliau kepada orang yang baru masuk Islam diajarkan 8 doa ini, iaitu doa bacaan antara 2 sujud, agar diberikan kemudahan untuk dia melalui kehidupan baru dia sebagai orang Islam. Jadi itu saya kongsikan dalam kitab itu. Jadi kitab ini yang sama menyebut, dia kata apa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bih.
bahawa baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Kalau kita mengikut imam dan kita tak patuh pada imam, baik kita tak ikut. Kan? Kita tak setuju dengan imam, maka kita jangan ikut imam tu. Tapi kita ikut imam, tapi dalam masa sama kita tak setuju. Tak boleh. Macam mana pernah soalan yang lepas kan? Imam baca laju, Fatihahnya saya tak sampai habis. Macam mana dia dah sujud, ada rukuk, maka saya sedang menghabiskan bacaannya. Sebab itu saya kata tadi, apa yang Nabi sebut, liyutamma bihi, imam itu memang kita dah lantik dia. Kan? Bagaimana keadaan kita tak puas hati, kita kena ikutlah. Cuma ada di sana kita ada munakasyah, perbincangan, ataupun kita kata minta kesepakatan dengan imam. Kalau solat zuhur asar ni, saya biasa baca doa iftitah yang penuh. Imam mungkin baca separuh ataupun baca yang versi pendek. Jadi boleh tak untuk solat-solat akan datang baca semacam biasa yang penuh, agar kami dapat bersama dengan imam, tidak terlalu jauh jaraknya. So kita boleh berbincang keadaan itu. Tapi nak salahkan satu patut pada imam tidak boleh. Sebab kita dah lantik dia. Ju'ilal imam, kata Nabi. Kita dah jadikan dia sebagai imam kita. Maka kita kena liyutamma bih. Mana kena ikut. Berdasarkan hadis itu, ciri al-iktimam. Yang katakan yutamma, iktimam tadi. Bermaksud ialah al-ittiba'. Apa makna al-ittiba'? Ikut. Ikut ni dalam bahasa Arab banyak tuan-tuan. Tabi' itu pun masuk ikut. Qudwah pun ikut. Iqtida' itu pun masuk ikut. Murafiq itu juga ikut. Jadi dalam pelbagai perkataan bermaksud ikut, tetapi dari sudut makna secara literal itu sama, ikut, tapi dari mana sudut makna di sebalik yang makna yang lebih khusus itu berbeza. Itu memang banyaklah dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu dipanggil homografi, kan? Homografi ni ada perkataannya sama tapi maksud yang berbeza. Contoh, sepak dengan sepak kan beza tu. Ejaan sama. Homografi lah tu. Rendang dengan rendang kan. Dalam bahasa Arab berbeza perkataan tapi maksud yang sama. Iktida, qudwah, ittiba' kan. Iktimam tadi. Semuanya masuk ikut. Tapi perkataannya banyak. Tapi maksudnya satu. Tadi bahasa Melayu perkataannya sama tapi maksudnya banyak. Maksudnya berbezalah. Itu tak apa, itu kita panggil keistimewaan bahasa. So yang dimaksudkan iktimam ialah ittiba', maknanya ikut totally. Kalau istilah dalam apa guna? Istilah akademik, adaptasi dengan adoptasi kan. Adaptasi dia ikut tapi ada yang dia sikit-sikit tak ikut. Kalau adoptasi dia ikut sebulat-bulatnya. Maka samalah maksud ittiba', ikut sebulat-bulatnya apa yang dilakukan oleh imam, maka dia kena ikut. Imam rukuk dia rukuk, imam iktidal dia iktidal, ikut, dia tak ada menyalahi sikit pun. Cuma lambat lambat dengan seiring itu yang membezakan. Tapi perbuatan itu adalah totally sama. Apa yang imam buat, maka makmum kena buat. Sebab itu Nabi kata, ju'ilal imam liyutamma bih. Kita dah lantik dia sebagai imam kita, maka Nabi kata, iyutamma bihi, mana ikutlah dia. Walaupun pemahaman kita berbeza dengan dia. Itu tidak menjadi satu alasan untuk kita tidak ikut. Bagi ruang azan.
Allah. Allah. La haula wala Allah. Ada soalan? Boleh. Baik. Ustaz. Betul? InsyaAllah lah kalau secara spesifik itu, kalau ada kita boleh kongsikan. Tapi memang ada dalam hadis tersebut, man adrakal ma'al imam, yang mendapat rakaat imam itu, ya, ketika imam sedang rukuk, ya, falahu rakaah, ya, maka dia dapat rakaat. Maka kalau dia
buat juga mengikut pahaman dia, tidak mengikut kepada aturan yang ulama dah sebut hurai kepada hadis Nabi tadi, maka dia terhutang dia kepada Allah SWT. Itu yang bahayanya. Sebab dia fikir dia 4 rakaat contoh pada solat Zuhur. Dia datang, dia angkat takbir, sedangkan imam sudah i'tidal, dia baru nak rukuk. Maknanya dia tak adrakah rakaah ma'al imam. Dia tidak dapat sempat rukuk bersama imam. Maka dia fikir dia rukuk, maka dia kata oh tu dapat. Sedangkan dia terlepas dah. Maka sehingga hari kiamat lah, kiamat bagi diri dia lah, kematian lah. Kalau dia tidak dibetulkan, maka dia terhutang rakaat dengan Allah SWT. Itu sebab kena ngaji tuan-tuan tentang fiqh makmum wal imam, atau fiqhul imam wal makmum, fiqh masbuk wal muwafiq. Dan insya-Allah lah apa yang minta pada Ustaz tadi, kalau ada yang mungkin ceramah yang menerangkan secara spesifik tentang itu, kita akan kongsikan. Tapi hakikatnya memang berlaku dan sering berlaku, dan pelbagai lapisan jemaah kita dah jumpa hampir sama PL-nya. PL-nya sama juga. Dia rasa dia rukuk, dia dapat rakaat, sedangkan dia telah terlepas rakaat itu dengan imam. Sebab dia mengikut imam tadi. Nabi sebut innama ni kalau kita belajar ngaji juga kaedah nahwu, tata bahasa Arab, maknanya Nabi menegaskan betul-betul. Ju'ilal imam yang kita lantik, yang kita ikut, sebab kita ikut dia. Sebab tu kita angkat takbir, nak rukuk bersama dia. Tapi dia dah ada i'tidal. Yang kita pergi rukuk tak ada masalah lah. Tapi yang kita salam sama dengan dia tu apa hal? Itu menjadi persoalan ilmu yang perlu kita terangkan balik, terhutangnya dengan Allah SWT. Sebab itu Ustaz, macam mana Ustaz kejahilan dulu-dulu mungkin pernah buat. Sebab itu tuan-tuan dalam hadis yang lain memang berlaku. Sebab dalam apa yang hadis Nabi sebut, apabila awalu yuhasabu al-abdul yaumal qiyamah as-solah tu, dalam hadis yang kita mafhum lah ataupun maklum sekian lama, seseorang hamba bila berhadapan dengan Allah Taala di akhirat, dia berdiri, maksud seorang diri itu maknanya al-abdu tu seorang diri, maksudnya tak ada dah yang lain nak bantu dah. Yauma yafiru mar'u min akhihi, dah hari yang semua lari, maknanya al-abdu ni dia seorang-seorang. Maka perkara yang akan disoal pertama sekali adalah solatnya. Tak ada siapa dah nak bimbing ustaz, kawan, solat ahli jemaah, semua hidup kita kat masjid ni pun tak akan bersama dengan kita di hari akhirat nanti. Maksud tak bersama tu tak bantu kita. Dan dalam hadis tu Nabi sebut, Allah tanya pada malaikat, iktamala solatu, sempurna tak solat dia? Tak sempurna. Mana ada terhutang, kelompangan. Batu intaqasa, nak menyempurnakan apa yang kelompangan itu, kekurangan itu, contohnya terhutang itu, maka perbanyakkan solat-solat sunat. Itu je lah cara yang kita boleh jawab. Macam mana Ustaz? Dulu saya tak ingat lah. Tapi memang saya pernah buat. Tapi beberapa kali wallahualam. Maka perbanyakkanlah solat-solat sunat. Kalau kata kita pernah buat solat zuhur, buatlah solat sunat tu 4 rakaat. Kalau maghrib buat 3 rakaat. Sebab apa? Sebab kita kejahilan dulu dan tak tahu. Dan habis tak tahu, kelongkangan kita, kejahilan kita dalam kita melakukan ibadah pada umur remaja contohnya, bimbang tak banyak kecacatan kelompangan tadi. Iktamala ma intaqasahu. Sempurnakan yang kelompangan itu dengan melakukan solat-solat sunat. Perbanyakkan solat-solat. Sebab itu tuan-tuan dalam umur kita mungkin dah 50-an, 60-an ataupun muda mungkin 30-an, 40-an dalam kalangan kita malam ini, carilah satu ataupun amalan untuk kita, khusus untuk kita,
Contohnya amalan solat sunat yang kita nak istiqamah seumur hidup. Apa-apalah, contohnya kalau tuan-tuan kata aku nak istiqamah dengan solat duha 4 rakaat seumur hidup, pilih dah dari sekarang. Kalau nak buat solat taubah seumur hidup, buatlah, pilihlah solat taubah itu seumur hidup. Sebab apa tuan-tuan? Itu saja yang boleh menyelamatkan kita kepada di hadapan Allah SWT, yang mana Allah tanya kepada malaikat, ada tak kelompangan hamba tu dari solatnya? Maknanya ada tuan-tuan. InsyaAllah maknanya kalau ada kita kongsikan secara praktikal. Teori kita sebut ni, praktikalnya tu nampak. Perbuatan dia datang lambat, tiba-tiba dia rukuk, sedangkan imam dah i'tidal. Mungkin dia buat tanda pangkah. Kemudian situasi kedua, imam sedang rukuk, dia pun datang dan dia angkat takbir dan dia rukuk. Mana 2 kali takbir tau. Jangan ada yang berlaku takbir terus. Kan? Pun tak betul juga. Mungkin situasi yang kedua tak betul. Dan situasi yang betul adalah mengangkat takbir ihram, kemudian dia takbir intiqalat rukuk dan sempat pula dengan imam, baru dia tanda raib. InsyaAllah lah kalau ada video tu, kalau kita boleh buat TikTok dia, bagus juga tu. Sebab orang sekarang ni semua nak tahu semuanya seminit 2 minit je. Kan ceramah macam ni maghrib ni sampai 8.30 tu orang bosan juga. Sekarang nak 5 minit je Ustaz, 3 minit je Ustaz. Yang penting mesej sampai dan sikit lagi tuan-tuan, berdasarkan daripada hadis tadi yang disebutkan iktimam oleh hadis baginda Nabi, iaitu bermaksud ittiba', ikut sepenuhnya. Termasuk hal masbuk muafiq tadi, maka yang berada di hadapan ialah imam, bukannya orang yang mengikut, tetapi makmum yang berada di belakang hendaklah mengikut imam. Kena akur, kau imam kau depan, aku makmum aku belakang. Kita tak boleh kata aku makmum aku nak depan, sedangkan dia adalah imam. Selain itu, dalam riwayat hadis dahulu ataupun yang pernah berlaku di zaman baginda Nabi SAW maupun khulafa ar-rasyidin, semuanya telah ditunjukkan dan memenuhi akan peraturan yang dinyatakan dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam. Kita akan pergi kepada perkara syarat-syarat sah imam makmum ini, iaitu yang kedua, makmum mengetahui perpindahan imam dalam solat. Ini kaum ibu, kaum muslimat perlu kena dengar. Sebab keadaan mengetahui ini, kaum bapa, kaum muslimin insya-Allah sebab dia nampak kan, kaum ibu ni dia tak nampak kan, contoh tirai, halangan dan sebagainya, menyebabkan kadang-kadang dia missing pengetahuan imam, perbuatan imam terhadap mereka yang menjadi makmum kepada dalam solat-solat satu solat jemaah. InsyaAllah kita akan pergi kepada kedua pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadzir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.